Serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Ramai yang menganggap kehidupan di kampung sinonim dengan kesusahan, kepayahan, keperitan dan tidak selesa. Namun sebenarnya, keperitan dan kepayahan itulah yang mendewasakan kita. Amalan hidup berwafakat dan tidak berpecah belah akan menguatkan ikatan kekeluargaan dan persahabatan, tidak kira di mana kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Amira Diandra binti Muhammad Faisal, berumur 11 tahun dan merupakan murid tahun 5 amanah. Saya gemar membaca dan berbasikal, manakala cita-cita saya ialah menjadi seorang pensyarah. Desa dan Budak Bandar. Ini merupakan buku fiksyen hasil karya Saridah Hamid dan diterbitkan oleh Institut Terjemahan Buku dan Buku Malaysia Berhad dengan kerjasama Persatuan Penulis Nasional Malaysia. Buku ini diterbitkan pada tahun 2018, mempunyai 126 halaman bercetak dan mempunyai 10 bab. Harga novel ini RM Malaysia 20 untuk Semenanjung, manakala RM Malaysia 25 untuk Sabah dan Sarawak. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan pengarang novel ini terlebih dahulu. Saridah Hamid dilahirkan pada 9 Februari 1964. Beliau mendapat pendidikan terakhir di Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam dalam bidang media dan komunikasi massa iaitu kewartawanan. Pernah bertugas sebagai wartawan majalah dan akhbar tabloid. Saridah Hamid juga pernah terlibat sebagai penolong penerbit unit ehwal semasa TV, RTM sebelum bekerja secara bebas sebagai editor. Saridah Hamid mula menulis sejak 1990 dalam menghasilkan artikel, rencana, wawancara, puisi, cerpen dan juga skrip bahagian TV. Beliau pernah menghasilkan buku adaptasi yang bertajuk Selim Berbicara, Bahtera Nabi Nuh dan 10 Sahabat yang Dijanjikan Syurga bersama PTS Islamika. Tidak heranlah buku-buku beliau sangat digemari oleh ramai kanak-kanak, termasuklah diri saya juga. Pertama kali saya nampak novel ini, hati saya sudah terpaut. Selain tajuknya yang amat dekat dengan hati saya, ilustrasi muka novel juga amat cantik, moden dan boleh ditafsir secara terus ia adalah sebuah novel kanak-kanak. Saiz novel yang sederhana membuatkan ianya mudah untuk dibawa ke mana-mana sahaja. Novel kanak-kanak ini berkisar tentang keluarga Ammar yang baru berpindah ke sebuah kampung kerana mengikut ayahnya berpindah kerja di sana. Jalan cerita yang dibina dengan begitu cantik dan tersusun membuatkan setiap bab novel ini punya kekuatan dan klimaksnya. Ianya membuat pembaca rasa tidak sabar untuk menghabiskan helaian demi helaian. Bagaimana hubungan persahabatan yang terjalin tanpa sengaja hingga menjadi amat akrab dan penuh kasih sayang. Pada mulanya, Ammar dan adik-adiknya begitu ragu-ragu dengan penerimaan warga kampung dan keupayaan mereka untuk menghadapi kehidupan di kampung. Selama ini, mereka membesar di bandar yang mempunyai keperluan yang lengkap dan serba mewah. Namun, ada sesuatu yang membuatkan pandangan mereka berubah apabila bertemu dengan kawan-kawan kampung yang baru. Yang lebih menarik di dalam novel ini adalah nama kampung mereka yang sangat unik dan menyusukan. Ianya membuatkan Ammar dan adik-adiknya terhibur. Desa Naga Merah, Desa Pisang Tanduk, Desa Padi Malinjang dan Desa Ikan Keli merupakan nama tempat tinggal kawan-kawan Ammar. Unik bukan? Dari hari ke hari, Ammar dan adik-adiknya semakin seronok tinggal di kampung tersebut. Di samping suasana kampung yang aman dan ramai, ada sesuatu yang menarik di kampung itu. Kawan nak tahu apa yang menarik di kampung itu? Kawan-kawan perlulah mendapatkan novel ini ya. Baca sendiri. Ternyata penulis buku ini telah berjaya membina plot cerita dengan indah dan mudah difahami yang penuh dengan pengajaran.
Namun begitu, novel ini 100% adalah novel tulisan kerana tiada langsung ilustrasi dan gambaran untuk membayangkan suasana kampung maupun watak. Jadi, pembaca perlu ada imajinasi tinggi dalam menggambarkan setiap situasi. Sarangan saya, novel ini perlu ada sedikit grafik untuk menarik minat pembaca. Pengajaran daripada novel ini, janganlah kita membuat andaian pada sesuatu perkara tanpa mencuba ataupun selidik dahulu. Seperti peribahasa, tak kenal maka tak cinta. Maksudnya, apabila tahu baru timbul suka. Seterusnya, pengalaman hidup akan mematangkan kita dalam menjalinkan hubungan persahabatan. Jadi, kita haruslah menerima satu sama lain dan berani untuk mencuba sesuatu perkara. Seterusnya, kita harus membuka fikiran menerima sesuatu perkara dengan positif. Fikiran yang terbuka akan membuatkan kita lebih disenangi dan diterima oleh rakan-rakan. Jangan lupa mendapatkan novel ini ya. Semakin banyak kita gali, semakin banyak hasilnya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.